Kalau saya makan jasa etok dah 20 tahun dah. Proses pertama ni, nak basuh dulu. Ni lebih kurang dalam 40 kilo lah ni dua ni. Allah patah dah pula dah. Itu orang kata sapa kan. Ni baru sapa ni fresh lagi. Kita basuh dulu, lepas basuh kita perak. Kita perak dalam 2 jam, baru dia serap pasang dalam. Berapa kilo sehari tak harusnya lah? 3 dalam 3 guning 4 guning sehari. So guning dalam 40 kilo ke. Ni garis kita perak dengan garis dulu deh. Lepas tu gula pula. Ni aja motor deh. Ini awah dia. Awah dia serah bawang putih, bawang merah. Berapa tahun dah Kak Arus nego. Bunyi kata yang muda. Daripada nak dara lagi. Sekarang dah umur 40 apa dah. Dulu duduk Kelantan dulu. Apa pindah mai sini dekat ada pun tak ada, mak pun tak ada, pindah ke Lumpur pula. Memang sumber pendapat saya Kak Arus etok lah. Kita bakar kepung orang biar wangi sikit, wangi naik. Apa tu sate dia tu. Aroma. Tu ini dah ni. Sedap molek. Lemuk molek. Fresh. Kak Arus jual berapa ni sebuku ni? Ni ya sebuku ni deh. Tapi 90 lah deh.